Sabar. Lapar. Biasa perempuan kalau lapar memang macam ni punya. Tangan macam ni punya. Sabar. Macam mana sabar? Merah sama. Macam ni. Lapar pun kena sabar. Guys, saya akan jual saya punya ni Benes drink dekat expose Sungai Besar. Sungai Besar. Masak sendiri kan senang. Oh, ingat apa ni? Dalam kereta suai sendiri masa dalam kereta. Ha? Gila ni ha. Lip. Cantiknya. Thank you puji ai. Masih puji ai. Makasih ya. I nak bagi. Kalau macam tu, I bagi dat sini je dah. Kalau macam ni, I sedia datang nak pergi baca tau. Nanti raya. I sedia datang. Wow. Oh, selamat tak? Ada apa? Oh, siannya. Kalau macam tu, saya tak jadi pergi baca dah. Saya bagi orang okey ke tak? I bagi orang okey ke tak? Nangis dah hari ni. Dah Benes kena Ahad. Benes Ahad. Ini sebab ini first, ini fresh punya, tak boleh hantar. So you orang nak datang ke Sungai Besar Expose. Okey, I akan jual ni Benes dalam RM20 sahaja. RM20 sahaja Benes. Yo. Okey. Siapa nak diraya? Saya tak jadi pergi. Hujan. Nak bagi tapi tak. Gimana ya? Aku pengen nak bagi orang ini duit. Tapi hujan. Aku dalam mobil. Di luar ni hujan lebat. Gimana ya? Jadi aku pengen bagi orang lah. Okey ke? Okey tak Kalimantan? Ya, aku dari Jakarta. Beli 2 botol saya bagi. Okey? Saya masuk beg kuning. Ni orang beli 2 botol saya bagi di raya. Okey? Okey, random ah. Saya bagi 1,000. Tak. Sini 800 saja. Saya bagi 800 random. Buka dalam kereta. Okey, perfume. Tak kisah you beli perfume ke you beli sabun ke, janji you beli. Okey? Tak kisah you beli 3 janji 2 item. Okey? Janji 2 item. Berapa harga? 5 RM9 kupang saja. Asal dia bayar RM24 9 kupang. Sekarang terus tolak bagi orang RM15 9 kupang. Okey, lagi ada tapak sapu raya. Ada ni, tak dapat sapu raya. Sapu raya gitu. Okey? Sapu raya dia macam ni. Dia ada macam ni. Faham tak? Dia nama Penang. Kadang saya Penang kan. Kadang ada event saya baru pergi, okey? Woi, tak ada orang pergi ke? Kenapa memang kadang pergi? Dan pergi baju ke? Betul ke? Tak tipu saya ke? Tak boleh tipu saya. Saya senang tangis dunia. Nanti saya tangis, saya orang kena tanggung jawab lah. 3 minit lagi, bawa bukan jangan lagi. Ada apa nak? Tutup telinga. Ada apa dah? Rugi, jom buka. Macam mana nak buka? Jaga rak. Lagi hujan. Tadi ingat nak bagi Ramadan. Bazar Ramadan. Mana tahu. Bau mulut sampai sini mulut. Kurang ajar. Tambah dosa, you kurang ajar. Jaga air punya mulut bau. You pun sama mah. Biasa mah. Tak ada minum, tak ada makan, mesti ada bau lah. Kalau tak ada bau, mesti you curi makan. Mesti you curi makan kan? Dah buka. Buka apa? Buka 3 boleh lah. Buka 3. Buka 3 boleh lah. Buka puasa belum lah. Macam mana tengok? Di mabuk cinta, you orang cepat beli ya. Kalau tak beli, saya akan nangis. Sedang dimabuk cinta. Siapa dapat punya, kita akan DM dia tau kat TikTok tau. Macam ni TikTok kita akan send bagi dia. Oh, you punya dapat apa? Macam tu, you faham tak?
I janji apa, I buat. Faham dah? Faham dah? Selamat berbuka. Kesian I lah ni. Salam Lele, you okay tak? Lele tak okay. Sebab Lele sekarang dia lapar gila. Lapar. Ngantuk. Lagi lapar. Balik dua curang. Siapa curang? Siapa curang? Siapa curang? Mulut you agak-agak sikit lah. Jangan kurang ajar. Jalan-jalan. Guys, tadi KFC ada cari I tau. Dia suruh I promote tau. I boleh ambil tak? Kalau saya ambil itu duit bagi orang lah belanja. Ni kita tengok. Tak berbuka, saya tengah cari makan. Kedai makan. Walau weh, you orang tak mahu dekat dengan I ke? Kira apa tak disalahkan? Adana. Oh my god. Guys, I pergi makan ayam gepuk. Bye-bye. Bye-bye.